boleh simpan RM500 setiap bulan tapi simpanan kecemasan masih kosong? Sebabnya duit tu bocor sebelum sempat penuh. Kita simpan duit dalam tabung tapi hujung bulan kita sendiri yang korek balik. Itu tandanya cara simpanan kita dalam bentuk tunai tak sesuai untuk anda. Sebab tu ramai mula tukar cara buat simpanan simpan tabung kecemasan dalam bentuk emas. Jadi macam mana cara nak bermula buat simpanan dalam bentuk emas? Yang pertama, kalau gaji RM3,000, letak target dana kecemasan RM9,000 lebih kurang 20 gram emas. Yang kedua, buat simpanan secara konsisten ikut kemampuan kita sendiri. Paling minimum pun serendah RM100 dah boleh mula buat simpanan dalam bentuk emas melalui akaun Emas Public Gold. Yang ketiga, asingkan daripada simpanan lain. Simpanan emas ni adalah simpanan untuk masa depan. Jangan sentuh simpanan emas ni kecuali waktu genting, contohnya hilang kerja, kemalangan ataupun kecemasan keluarga. Jangan tunggu terdesak baru nak mula. Jadikan emas ni sebagai benteng pertama kewangan anda. Bagi tuan-puan yang baru nak belajar buat simpanan emas di Public Gold, klik link di bio saya untuk saya bimbing tuan-puan sebaiknya. So, dapat satu, cek komen, jangan lupa follow.